Pernah tak kamu fikir, kenapa ada orang gaji 2,000 pun boleh simpan 500 setiap bulan? Tapi ada orang gaji 10,000 tapi tiap bulan tetap pakai. Sebabnya simple. Bukan sebab dia tak pandai, tapi sebab dia tak ada konsep duit. Orang yang faham duit, dia tahu setiap RM1 patut pergi ke mana. Bukan ikut emosi, tapi ikut sistem. Contoh, kamu beli baju diskaun dari 800 jadi 500. Kamu rasa untung 300. Tapi, adakah kamu betul-betul perlukan baju tu? Duit tu, kalau kamu simpan atau labur, 10 tahun kemudian mungkin jadi 2,000. Tapi kamu dah tukar dengan 10 minit perasaan best. Berbaloi. Orang kaya bukan sebab gaji besar, tapi sebab dia tahu kawal emosi dan buat keputusan yang bijak. Mereka tak bazir duit ikut trend. Tak beli barang sebab orang lain ada. Dan sentiasa ada plan kalau berlaku kecemasan. Nak bebas kewangan, bukan tengok akaun bank ada berapa, tapi tengok kamu ada kuasa untuk cakap tidak bila semua orang cakap ya.